percubaan untuk menginaya Sir ni tak habis lagi. Tempoh hari mereka, sebenarnya gini guys, saya cerita kat sini, Harun dengar ni. Ni cerita dia. Plan A mereka adalah untuk Sir ni ditahan Sosma. Plan A dia. Jadi, untuk ditahan Sosma ni, mereka buat satu cerita bahawa Sir terlibat dalam pemerdagangan manusia, pelacuran. Tiba-tiba, inilah kata, Allah nak bantu. Tiba-tiba, dia orang ni pula, dia tak tahu ni. Yang ini, tim ni pula, buat satu cerita supaya Sir ni ditangkap. Yang mana itulah yang Harun bagi tahu tu. Sir bukan bodoh. Kita bukan bodoh. Bila Harun berkata, sebut nama betul-betul lah. Sebut nama betul-betul. Saya tahu, Sir dah lama bidang ni. Aku tahulah, bukan aku bodoh. Supaya bila Sir sebut, and then AMK buat report. Ini Sir dah tahu dah. Jadi itu sebab, bila AMK buat report, maka si Kamil Mukmin ni pula, setiausaha politik Anwar Ibrahim, ingat, dengan apa yang dia buat ini, dia akan dapat nama lah. Sir Azri ditangkap. Dia tak tahu yang tim ni tengah projek. Nampak? Tim ni tengah projek pemerdagangan manusia ni. Sosma. Yang ini pula, nak buat nama, nak buat name. Harun ni lah. Harun, Cium Spender, Kamil Mukmin ni kan. Nak buat nama, nak buat name. So, bila jalan yang ini, maka yang ini dah gagal. Sebab saya dah buka mulut, yang hari Jumaat saya dah keluar, saya dah pergi meeting dengan Tun tu, saya bagi tahu dia orang nak buat plan gini. Maka plan yang ini dia orang baru buat. Ini pun, plan ni pun, Kamil Mukmin bagi tahu AMK 14 negeri. Guys, yang buat report 6 negeri. 6 negeri je buat report. Kamil Mukmin pun tak ada sokongan. Kamil Mukmin, ketua AMK, engkau bagi arah suruh pertahankan Anwar Ibrahim, takkan 6 negeri je buat report pada aku. Jadi oleh kerana itulah dia buat report, maka polis jalankanlah tindakan siasat Sir. Sekali dapat reman sehari je. Bukan sehari, reman ditolak. Sir keluar. Koyak habis. Baik. Dia tak buat. Jadi, Sir ni bukanlah semua benda saya tahu, tak. Tapi kita kawan-kawan ramai. Dan tak semua orang nak tengok orang tu diinaya tau. Apabila berlaku pada Yusof Rota, yang mana merengkok 9 bulan 10 hari dalam penjara, diletakkan dadah dengan senjata api, kau rasa berapa ramai polis yang bersetuju dengan perkara tersebut? Berapa ramai pasukan keselamatan yang boleh bersubahat? Simpati, orang geram, orang marah sebab menginaya Yusof Rota tu. Jadi, saya dapat info, percubaan akan dibuat ke atas Sir Azri. Tak tahu daripada mana, sama ada dia letak dalam kenderaan Sir ke, dia letak dekat rumah Sir ke, Sir tak tahu. Tetapi, kali ini mereka akan buat bersangkutan dengan jenayah. Yang mana? Dadah. Sebab cara paling mudah untuk kenakan orang ni dadah lah. Betul tak? Kalau orang nak game orang pun, dia letak dadah lah. Dia boleh gamekan orang tu. Dia letak dadah, macam suruh terkena lah. Dia pun telefon polis, bagi tahu, dapat maklumat, kereta sekian-sekian ada dadah. Polis buat kerja. Polis pergi buat kerja je, dia tak tahu, dia pergi buat kerja, jumpa dadah. Jadi saya dapat info, percubaan yang sama, macam mana Yusof Rota kena, akan dibuat kat atas Sir. Jadi saya bagi tahu awal, supaya, kalau jadi apa-apa, korang faham lah. Saya ni bukan penagih dadah, saya tak dadah, bukan lagi tokan lah. Dan, mereka juga cuba untuk mendapatkan Sir punya cap jari. Mereka cuba dapatkan cap jari Sir Azri ni. Sebab, mereka nak kaitkan bahawa Sir ni adalah tokan dadah. Sebab mereka dah main kan, oh rumah besar dia ni mana dapat duit, rumah besar apa, rumah teres kot aku ni. Kiri kanan jiran ni bukan banglo ni. Tapi cerita tu dimainkan, rumah banglo besar, mewah. Mewah kepala otak ni, kena datanglah rumah Sir. Saya rasa orang yang duduk dekat area rumah Sir ni tahulah rumah Sir macam mana. Kan, jiran-jiran belakang ada jiran, kiri kanan ada jiran. Semua orang tahulah lalu lalang sini. Apa yang mewahnya. But, dia dah drumming cerita, Sir ni hidup mewah, dia ni mewah. Mic ni pun dia kata mahal, mewah. So, dia orang punya plan untuk Sir ni dikaitkan dengan tokan dadah. Ada cap jari, ada barang. Saya bagi tahu. So, terpulang lah. Sir berserah diri je pada Allah. Kalau itu ketentuan dia yang Allah dah tetapkan, itulah jalan dia. Saya akan lawan lah. Tuan Rafiq pun akan lawan lah. Sebab,
untuk makluman. Saya tak tahulah, tapi saya ni dalam keadaan yang berhati-hatilah. Tadi dalam pukul 10 lebih pagi, ada kenderaan logo negara ni, logo jantan negara datang rumah saya. Saya tak tahu kenderaan apa. Tapi bila saya tengok dekat situ, Pusat Kesihatan Titiwangsa, saya agak pelik lah. Kenapa Pusat Kesihatan datang rumah saya? Tapi memang tak buka pagar lah. Memang dalam keadaan sekarang ni guys, bukan takut, tetapi dalam keadaan sekarang ni saya tak boleh percaya orang. Kena faham tak? Bukan takut, tapi kita tak boleh percaya. Sebab apa yang berlaku pada isu rota ni semua memberikan satu benda yang siapa saja boleh diinaya. Jadi saya tak buka, Mami Onang tak buka atas faktor keselamatan. Adalah orang perempuan, anak-anak perempuan semua. Yang bongsu tu adalah autism. Kau pun tahu lah kan macam mana nak jaga autism ni kan. Jadi saya kena ambil sikap berhati-hati tu. But saya check lah tengok kan. Kenapa kalau pusat kesihatan ni datang? Kenapa kalau klinik kesihatan datang? Sebab saya bukan ada baby baru lahir. Kalau ada baby baru lahir, mungkinlah dia datang untuk cek baby, betul tak? Kalau baby baru lahir, saya tengok. Sebab saya dapat info dadah dan cap jari. Pusat kesihatan ini, dia boleh datang rumah kita dengan alasan nak cek nyamuk Aedes. Nak cek nyamuk Aedes. Ini saya tak tuduh Ini saya punya anggapan. Kalau kita tak bagi kerjasama, kita boleh didakwa di mahkamah. Cek nyamuk, ya. Kalau kita tak bagi sama, kita boleh didakwa mahkamah. Jadi saya fikir balik. Saya tak tahulah dia datang, tak tahu sebab apa datang, saya fikir balik. Kalau dia datang rumah aku, dia nak cek nyamuk Aedes, kalau aku bagi masuk, bahaya. Jadi cakap, kalau betul lah besok dia datang lagi ke, saya takkan benarkan masuk lah. Siapa saja datang, saya takkan benarkan masuk lah. Ya, sebab risiko pada diri saya, keluarga dan anak-anak lah. Jadi saya bagi tahu awal-awal kat sini semua, bukan saya nak minta simpati. Saya tak minta simpati, saya nak minta keadilan. Keadilan kepada kita semualah. Kalau perkara yang mengaitkan dahsyat, penginayaan 9 bulan 10 hari, sel banduan akhir, hukuman gantung sampai mati, boleh dilakukan ke atas surota, apatah lagi pada saya, apatah lagi pada korang semua. Siapa saja boleh diinaya sebegitu rupa oleh Madano ni. Ditambah pula, dia orang koyak dengan saya, dia orang marah dengan saya bocorkan, maka lagilah bertambah marah. Jadi, saya berserah diri pada Allah. Saya minta pun sama juga, kita semua pun sama juga, kita berserah diri pada Allah. Kan? Komplot yang mereka nak buat, gagal. Dan kalau Allah izinkan berlaku pun, mungkin ada sebab-sebab yang baik. Seperti mana tempoh hari, bila plan A nak buat, plan B pergi ganggu, lupa nak cerita. Kamil Mukmin kena marah. Pejabat Perdana Menteri marah Kamil Mukmin. Setiausaha politik Anwar Ibrahim. Dia bodohkan Kamil Mukmin ni semua. Sebab apa guys? Inilah yang Allah tetapkan peraturan. Ramai orang tak tahu saya cakap Anwar ni HIV, Anwar pakai Stormabag. Tapi bila Kamil Mukmin nak jadi hero, dengan Harun nak jadi hero, maka dia pergi buat report polis. Lepas tu media keluarkan. Rakyat baca ni, rakyat pun tanya, kenapa Anwar ada HIV ke? Dia pakai Stormabag, nampak tak? Rakyat tak tahu, bukan semua orang tahu benda ni. Betul tak? Kau orang mungkin ramai yang baru tahu ni. Rakyat tak ambil tahu. Tapi bila AMK pergi buat report, rakyat mula nak ambil tahu. Kenapa ni? HIV pakai Stormabag. Betul ke? Ni, aku ni pakar propaganda. Ni, Kamil Mukmin, pejabat Perdana Menteri, Ron, dengar ni Ron. Dia dalam strategi ni, kalau benda tu agak risiko, kita jangan lambung, kita jangan respon, kita simpan supaya orang tak bercakap. Tapi kalau kita respon, risiko dia ni lah, daripada orang tak tahu, orang dah jadi tahu. Nampak? Kesilapan korang, ramai orang tak tahu tentang tuduhan Seazri Anwar ni HIV pakai Stormabag. Tetapi bila engkau dah gerakkan AMK buat report polis, media pun cover, lepas tu polis tangkap aku, lagi kecoh, lagi viral, rakyat ni nak tahu. Dia gini je, rakyat ni tak bodoh, dia nak tahu kenapa, kes apa. Jadi daripada situ rakyat pun mula ambil tahu, HIV betul ke? Dia bukan percaya, betul ke? Pakai Stormabag, bag tarik, betul ke? Rakyat tak percaya lagi. Tetapi persoalan tu betul ke? Sebelum ini dia tak ambil kisah pun.
artis sana bercerai, artis sini bercerai. Tapi bila korang dah mainkan benda ni, aku kena tangkap, maka rakyat pun mula ambil tahu. Jadi dah letak dalam kepala otak dia, oh, ada HIV Stoma bag Jadi, kepada pejabat Perdana Menteri Kamil Mukmin yang baru nak up ni, Harun, bukan aku nak belagak, bukan. Aku daripada 2008, aku dah terlibat dalam perang, kena faham Bos aku dulu arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis. Tu bos aku ni. Sampai dia meninggal ni, bos aku ni. Jadi banyak benda-benda propaganda ni, banyak yang aku terlibat, banyak aku tak payah cerita lah. Jadi aku boleh baca game. Allah bagi, boleh baca lah, aku tengok. Sebab tu aku pun main game korang, aku bodohkan korang. Aku kata Trump tak datang, korang pun pergi sambut. Dia kata korang bodoh. Engkau tak tahu macam mana aku build up nama aku ni. Jadi korang pun main lah. Trump tak datang, kau balun aku, kau bodoh. Kau tak faham propaganda ni, perang ni, dia ada strategi perang ni. Macam sekarang ni, Harun. Kau tahu kenapa aku sebut nama kau, Harun? Kau mungkin bangga. Tengok, dia sebut nama aku. Kau mungkin bangga dengan kawan-kawan kau. Kau mungkin bangga dengan orang ni, tengok. Kau dia tak sebut nama, kau tak sebut nama. Kau tak tahu kenapa aku sebut nama kau. Aku sebut nama kau sebab aku tengok rakyat ni benci kau. Ramai orang tak suka kau, Harun. Ramai orang meluat dengan kau. Sebab faktor kebodohan kau ni dengan Wan Hadi ni. Jadi aku petik nama kau dua orang supaya kebencian rakyat tu meluap-luap. Faham tak? Ini strategi. Sama macam mana aku kenakan Mak Hussein dulu. Ni sebut nama Mak Hussein. Mak Hussein dulu, aku study, aku tengok. Dia punya cakap ni menjengkelkan. Orang meluat. Jadi aku tarik dia keluar, aku smell. Dia rasa dia popular. Dia rasa dia terror. Dia silap. Dia popular di kalangan kelompok dia macam kau lah. Dalam kelompok kau je. Tetapi rakyat ini, dia tak bodoh. Dia meluat, dia benci. Itu pasal Kelantan, guyup. UMNO guyup. Kat mana saja Mak Hussein pergi waktu PRN, bungkus ikat tepi. Nampak? Itu strategi. Ni aku ajar ni malam ni strategi ni. Jadi sekarang ni kenapa aku sebut nama Harun, nama Wan Hadi ni? Sebab rakyat meluat dengan korang. Jadi aku sebut supaya orang lagi meluat. Jadi bila kau buat video, kau respon aku balik, lagi orang meluat dengan kau. Lagi orang menyampah dengan kau. Bukan semenanjungnya termasuk Sabah Sarawak. Ni strategi, Harun. Jadi sebab itulah aku bagi tahu sekali lagi. Sekarang ni, kau tahu Anwar tu salah. Tinggalkanlah dia. Janganlah ikut lagi. Dah tahu salah, janganlah sokong. Bertaubatlah, kembalilah ke pakai jalan. Bang, tak lama ni rujuk dah. Kau nak menganjing sikit lagi terpulanglah. Tetapi aku nak bagi tahu penampilan tak dapat diubah. Hari ni orang semua tengok dia stoma bag dia tu. Dia pakai bag tahi tu. Orang tengok semua. Orang nampak. Sampai Perdana Menteri Vietnam boleh pegang perut dia. Sebab apa? Nampak bonjol tu. Jadi dah memalukan dia satu. Penampilan tak dapat diubah. Dan hari ni, kemaluan yang memalukan. Satu persatu tindakan Anwar Ibrahim memalukan diri dia sendiri. Termasuklah dengan korang. Takkan korang tak malu? Rakyat Malaysia, kau tengok semua rakyat bukan walaon tu. Takkan semua orang walaon. Dia bukan walaon. Kau tengok komen-komen ni. Rakyat tak bersama dah. Kemaluan yang memalukan. Lepas ini adalah kejatuhan yang amat dahsyat. Bermakna Anwar ni jatuh betul-betul dahsyat. Sama macam 1998. 98 dulu. Jadi aku nak ingatkan kepada semua. Harun, Wan Hadi, TikToker korang. Geng-geng korang semua. Termasuklah penyokong-penyokong yang komen dapat 20% ni. Ada masa untuk selamatkan diri. Selamatkan. Aku tak suruh kau sokong aku. Kau tak lah. Tinggalkan Anwar Ibrahim. Tinggalkan dia. Tinggalkan sebelum korang sama-sama masuk dalam lubang ni. Bukan ada apa-apa pada kau, tidak. Tetapi kau akan terjerumus dalam kelubang ni. Lubang kunyit lah. Jadi tinggalkan. Sekarang ni dapat gaji tak apalah. Ambil gaji. Lepas tu belah. Senyap. Aku bukan suruh korang padam. Tak payah. Kau senyap je. Tak payah serang orang tu, serang orang. Tak payah. Aku pun tak suruh kau serang Anwar Ibrahim. Tak payahlah. Kau diam je. Diam dan berfikir. Duit gaji kau dapat 7,000, 8,000 tu, kau pergilah pergi mana-mana pulau ke, pergi camping ke, kau cuba fikir apa yang aku cakap ni. Kau duduk, kau fikir. Kau tengok apa yang rakyat respon. Takkan semua orang yang respon kutuk Anwar ni walaun. Cuba fikir balik. Takkanlah walaun. Takkanlah mereka dibayar. Kat situ kau dah fikir dah. Korang dibayar. Satu komen pun ada 1-2%. Yang lain ni tak dibayar. Takkan rakyat komen tu walaun. Kau fikir. Kalau dah rakyat menolak Anwar Ibrahim, kenapa kau nak bersama dengan Anwar? Kau
Abang tak tahu ke depan ni nak jadi apa ni. Aku pun tak tahu. Tetapi apa yang pasti, aku ada waktu dengan Najib dulu. Aku ada waktu dengan Najib. Aku ada waktu kalah tu. Dan aku tengok macam mana apa yang berlaku. Dan hari ni lebih teruk daripada zaman Najib. Berpuluh-puluh kali ganda. Kezaliman penginayaan yang dibuat. Dan kemarahan rakyat ini yang membuat-buat ni berpuluh kali ganda daripada waktu zaman Datuk Najib. Yang mana hari ni rakyat punya dendam ni maksimum. Maksimum. Jadi, terpulang lah. Kan? Nak dengar, tak dengar. But, ada masa ruang ni, selamatkan diri dulu lah. Selamatkan diri. Sebab sampai masa nanti, ini saya yakin lah. Anwar seorang-seorang dia. Anwar akan seorang-seorang dia je. Udin Poka akan selamatkan diri. Joe Bedul akan selamatkan diri. Cuma yang sebimbang Fahmi lah. Sebab saya dah cakap, Fahmi saya punya. So, takut Fahmi pun selamatkan diri. Tapi nampak gayanya, sampai masa, semua akan selamatkan diri. Dan orang yang paling selamatkan diri ni, of course lah, UMNO lah. Mereka akan selamatkan diri. InsyaAllah, sikit je lagi. Jadi, itulah pasal saya untuk malam ni. Kan, saya nak save video ni dapat. Terima kasih lah TikTok bagi Chan. Sayang korang kan. Kalau tak kena ban je kan. Terima kasih lah. Jadi, terima kasih untuk malam ni, ramai malam ni. Terima kasih. 3 juta malam ni Kita kena selamatkan negara ni guys. Negara ni perlu diselamatkan. Dia takkan berjaya kalau kita semua tak bergerak. Kita semua kena bersuara. Dan saya nak bagi tip kepada korang. Tempoh hari saya kena tangkap kan. Saya kena tangkap. Bila saya kena tangkap, saya masuk lokap, baru saya tahu. Rupanya hari-hari polis tangkap. Tangkap siapa? Tangkap yang keluarkan kenyataan jelek terhadap Perdana Menteri. Bermana arahan, mana-mana yang keluar kenyataan jelek, tangkap. Punyalah Zalim Anwar Ibrahim ni, diktator ni. Jadi sekarang ni, kita tukar strategi. Nampak? Kita tukar strategi. Kita jangan kutuk. Guys, jangan kutuk Anwar Ibrahim. Tapi kita troll dia, kita ketawakan dia, kita perbodohkan dia, kita nganjing dia. Kita buat funny, buat dia kelakar, buat dia jenaka. Nampak tak? Kita tukar strategi kita. Supaya apa? Dia tak boleh dakwa, polis tak boleh tangkap kerana mengeluarkan kenyataan jelek. Kita troll dia. Kita buat benda yang kelakar, buat yang funny. Tak kisahlah. Nampak tak? Strategi. Kita tukar. Contoh macam ni lah. Saya bagi contoh. Mana benda simple je. Nampak simple je. Bukan susah pun. Kan? Ni bukan Anwar Ibrahim ni. Ni bukan Anwar Ibrahim. Ni tak Bangla mana lah. Tapi kalau korang tengok gambar ni, apa yang kau terlintas? Apa yang kau terlintas? Sekarang rasa bukan Anwar Ibrahim tu. Bukan terlintas apa Anwar Ibrahim. Sebab dia yang pakai pendekat leher. Itu contoh. Saya nak bagi tu contoh. And then yang ni lah. Ni. Nampak? Kita troll Anwar Ibrahim. Benda, jangan, dia tak payah keluar kenyataan yang jelek-jelek. Bermakna benda-benda yang kelakar lah. Orang ketawakan lah. Macam dia menari, video dia menari. Kan? Video dia menari, masukkan lagu. Hoi, hoi, ya, hoi. Siapa sokong penyamun. Hoi, itu lagu akulah. Tapi dia menari dengan Trump. Benda yang funny, benda yang kelakar. Gini guys. Sebab rakyat dah benci dia. Rakyat dah benci Anwar Ibrahim ni. Rakyat dah tak suka dia. Kita nak tambahkan rakyat punya mual dengan dia ni. Faham tak? Macam korang lah. Kita kan berkasih sayang. Bila kita bergaduh, kita tak suka. Kita dah benci dia. Tetapi ini bukan benci. Ini saja benci dan meluat. Dah lah benci, meluat. Macam korang lah putus cinta. Korang putus cinta lah bercerai kan. Dah lah benci. Meluat pula tu. Kita nak buat tu. Sebab korang semua dah benci dah ni. Ada 11,000 ni, 500 ni. 500 mungkin sokong dia lah. 11,000 ni mungkin dah benci dia. Kita nak bagi benci dengan meluat. So nak meluat dia macam mana? Ni lah benda-benda bodoh ni. Troll ni. So, itu bukannya nayah. Bukannya nayah. Sebab Anwar bagi tahu. Anwar sih bagi tahu. Apa ayat dia Senda gurau. Bukan senda gurau. Satira. Satira bukan satu jenayah. Satira bukan satu kesalahan. Satira. So kita buat dalam bentuk satira. Kau setuju? Saya setuju. Jadi kepada semua, bukan saja kepada tim Walabot, kepada semua rakyat Malaysia, benci dah benci. Tapi kita tak sayang. Kita tambah lagi dengan meluat.
supaya semua orang meluat. Hari ni tugas kita semua untuk selamatkan negara ni. By hook or crook, kita selamatkan negara ni lah. Jadi, saya rasa sampai sini je lah kot. Saya punya perkongsian malam ni. Saya nak sambung dalam Telegram Tim Wala Bot. VC sambung VC sebab kita nak borak lebih detail lah sikit lah dengan beberapa orang lah, dengan Datuk Ron, dengan Zara Zia, berkenaan dengan ni lah perjanjian yang kena tipu ni. Negara ni digadaikan ni. Ya. Dua. Jadi bahan jenaka. Okey, kita sambung dalam Telegram Tiwala Bot. Kita sambung dalam Telegram Tiwala Bot. VC, sambung VC. Kepada yang tak tahu, VC ni macam live juga. Cuma VC ni dia tak nampak muka. Dia macam ni. Ni. Ni yang ada grup yang ada 68,000. Yang ada 68,000 ni. Dia ada grup fake. Ni yang grup 68,000. Kita sambung dalam ni. Dalam ni dia VC. Dia tak ada live, tapi dia dengar suara je. Dia dengar suara. Kau boleh buat kerja lain juga, macam TikTok juga. Dia macam ni. Kalau bercakap je ni lah. Tapi saya akan mute je lah. Mana-mana masuk mute. Nak bercakap dia bawa angkat tangan. Kita sambung dalam Telegram Tiwala Bot. Kita jumpa dalam Telegram Tiwala Bot, InsyaAllah. Okay guys. Terima kasih banyak. Terima kasih Tata Screen. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. I love you all. Terima kasih TikTok. Terima kasih. Kami sebenarnya. Saya akan download. Saya akan upload dalam Telegram Tiwala Bot nanti. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa besok Mahkamah Tinggi Shah Alam, kes Tun Mahathir Saman Anobem 150 juta. Pada 27 Oktober 2025, pempengaruh dan blogger Wan Muhammad Azri Wanderis yang lebih dikenali sebagai Papa Gomoh ditahan polis. Beliau yang juga menggunakan akaun Facebook bernama Ser Azri dilaporkan ditahan kira-kira jam 12.30 tengah malam oleh anggota polis Diraja Malaysia, PDRM. Menurut pemakluman yang dikongsikan peguamnya, Rafiq Rashid, Papa Gomoh telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Dang Wangi. Pempengaruh dan pengkritik kerajaan, Wan Muhammad Azri atau Papa Gomoh atau Ser Azri telah ditahan PDRM jam lebih kurang 12.30 awal pagi pada 27 Oktober, katanya dalam satu kenyataan ringkas. Rafiq memaklumkan bahawa anak guamnya telah tiba di IPD Dang Wangi sejurus penahanan dilakukan oleh pihak berkuasa. Beliau juga berkata, permohonan reman dijangka akan dibuat di mahkamah. Telah tiba di IPD Dang Wangi dan Ser Azri dijangka reman jam 9.30 pagi, katanya lagi. Siasatan ke atas Papa Gomoh difahamkan dijalankan di bawah Akta Hasutan 1948. Kenyataan itu ditandatangani Rafiq Rashid bertarikh 26 Oktober 2025, jam 2.40 pagi. Pada 30 April 2024, Papa Gomoh pernah ditahan oleh polis selepas didakwa mengeluarkan kenyataan hasutan terhadap Sultan Ibrahim Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong dalam satu video yang tular. Selain itu, pada 27 Ogos 2025, beliau dijatuhi hukuman 30 hari penjara oleh Mahkamah Tinggi kerana menghina dan mengabaikan injunksi mahkamah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan oleh bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaruddin Hussain. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi Malaysia Gazette. Sekian, terima kasih.